Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid dan juga barisan ahli jabatan kuasa yang dimuliakan pegawai masjid, tuan imam, tuan bilal, tuan haji, puan raja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama meneruskan pengajian kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih lagi dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat. Rasanya macam dah lama betul kerja tak habis, dan panjang lagi sebenarnya. InsyaAllah kita selagi mana kita mampu, kita sama-sama berkongsi. Baik, malam ini kita sampai kepada tajuk kecilnya ialah adab dan tata tertib, ataupun adab dan juga apa kita nak panggil ya, tata tertib. Dalam kitab disebut tata tertib. Tata tertib ni apa yang kita senang faham? Adab lah. Adab dan tata tertib ataupun tata cara. Cara lah. Melawat orang sakit atau menghadiri orang yang hampir mati atau yang sudah mati. Dalam kitab dia tulis macam tu pula. Patutnya gunalah meninggal kan, elok sikit guna mati. Tapi dah penulis ni tulis macam tu, kita baca lah. Maksudnya cara ataupun adab-adab yang perlu kita lakukan bila kita melawat seseorang yang sakit ataupun seseorang yang hampir meninggal dunia ataupun orang yang telah meninggal dunia. Kenapa kita ada adabnya? Kerana kadang-kadang kebanyakan orang-orang kita ni bila mana dia menziarahi orang sakit, dia melawat orang yang meninggal dunia, kadang-kadang dia bukannya membantu, tak. Ramai di antara kita kadang dia tak membantu pun, tetapi dia lebih kepada berbual. Dia lebih kepada memerhati sahaja. Di antara adab dan peraturan yang tersebut ialah sebagaimana yang diterangkan oleh hadis-hadis dan asar yang berikut. Hadis-hadis ni daripada Nabi. Hadis ini ialah apa yang datangnya daripada Nabi. Asar ini ialah kata-kata para sahabat. Asar ini bukan hadis. Asar ini adalah kata-kata atau ucapan-ucapan daripada para sahabat. Kita kena faham, kita kena bezakan.
Hadis yang ke-67. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah ni perempuan. Sebab tu digunakan perkataan anha, perempuan. Qalat, katanya, kalau seorang perawi hadis itu lelaki, maka dia tak gunakan qalat, dia akan gunakan qala. Qala sahaja. Qala qaf alif lam. Qala tu lelaki. Tetapi kalau hadis ini datangnya daripada seorang perawi yang perempuan, sebagai contoh Ummi Salamah ataupun Aisyah, maka dia akan guna qalat. Itu seorang perempuan. Bila dia masuk kepada dua orang perempuan, dia jadi lain. Dia tak jadi qalat dah. Sama juga dengan lelaki. Seorang lelaki dia akan guna qala. Tapi bila dua orang lelaki, dia tak jadi qala. Dia ada dia punya sifir. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti mana yang saya telah jelaskan juga pada mula-mula kita kuliah dulu, apabila orang biasa menggunakan perkataan qala, maka dia berkata. Tetapi baginda Nabi, kita tak gunakan berkata, kita gunakan bersabda. Tetapi sama qala. Okey. Iza hadartumul maridha, apabila kamu menziarahi orang sakit. Al-maridha, orang sakit. Hadara ni maksudnya hadir. Perkataan dalam bahasa Arab ni kadang-kadang kita bahasa Melayu kita ambil. Hadara kita ambil jadi hadir. Orang Melayu sebut hadir. Dia datang, dia hadir tak hari ni? Hadir. Tapi orang kita ni dia tak jarang guna hadir ni. Dia guna datang. Hari ni dia datang tak? Datang. Kalau yang betulnya hari ni dia hadir tak? Kalau dekat sekolah kita sebut hadir lah, kehadiran kan. Okey. Apabila kamu menziarahi orang sakit, awil maita, atau orang yang hampir mati, faqulu, hendaklah kamu memperkatakan khaira, sesuatu perkara yang baik. Ini satu adab. Apabila kita menziarahi orang sakit ataupun orang yang hampir meninggal dunia, maka berkatalah kepadanya perkara-perkara yang baik. Contoh perkara yang baik ketika kita ziarah orang sakit ke orang nak meninggal dunia ni, apa perkara baik yang kita sebut pada dia? Sabarlah, kan? Sakit ni sikit je, insya-Allah nanti baik. Walaupun pada hakikatnya penyakit dia tu tak mungkin baik dah. Walaupun ketika itu dia dah hampir meninggal dah pun, tetapi kita tetap juga memberikan satu perkataan, ucapan yang baik, yang boleh kata orang tu menghilangkan kerisauan dalam diri dia. Sabarlah, insya-Allah nanti baik, tak lama lagi baik tadi. Jangan pula kita datang rumah orang sakit, itulah kau, aku dah cakap makan ubat. Itu bukan ucapan yang baik. Itu kita dah orang tu sakit, kemudian kita datang pula bukannya nak bagikan dia semangat, malah kita menyalahkan dia pula.
Memang bagi kita mungkin biasalah. Kalau kita menziarahi kawan kita sakit, kadang-kadang ucapan itu kita rasa biasa. Itulah kau degil, aku cakap pakai ubat. Contoh, walaupun dalam keadaan kita mungkin kita bergurau, tetapi orang yang sedang sakit ni, orang yang nak hampir meninggal dunia ni, kita tahu dia punya perasaan dia macam mana. Walaupun pada kita mungkin dia satu gurauan, tetapi bagi dia tidak. Sebab itu kita kena mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh memberikan ketenangan untuk dia. Faqulu khairan. Bagi dia satu perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat yu'minuna ala ma taqulun, sesungguhnya malaikat mengucap amin terhadap apa yang kamu katakan itu. Maksudnya sesuatu perkataan, ucapan yang baik yang kita berikan kepada orang yang sedang sakit ataupun orang yang hampir meninggal dunia, maka ucapan tersebut akan diaminkan oleh malaikat. InsyaAllah engkau lebih baik nanti, malaikat akan mengaminkan ucapan tersebut. Tapi kalau kita kata engkau ni degil tak pakai ubat, malaikat amin tak? Itu tak masuk dalam amin lah, kan? Itu pertama. Di antara adab kita menziarahi orang sakit ataupun orang yang hampir meninggal dunia, kata Nabi, berikan mereka ucapan-ucapan yang baik. Baik, hadis yang ke-68. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, katanya, minas sunnati, di antara adab-adab peraturan yang dijalankan oleh Nabi SAW. Ini sunnah Nabi, apa yang Nabi buat ketika menziarahi orang sakit ataupun orang yang hampir meninggal dunia ataupun orang yang meninggal dunia. Nabi buat apa? Takhfiful dulusi. Adab yang Nabi buat ketika menziarahi orang sakit, terutamanya Nabi takhfiful dulusi, Nabi memendekkan masa duduk. Maksudnya bila kita menziarahi seseorang yang sedang sakit, janganlah kita duduk terlalu lama. Ini siap tunggu sampai orang tu buat air. Buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Aku bangun nak balik ke tak minum air. Itu tak boleh. Nabi kata apa? Pendekkan duduk. Maksudnya bila kita menziarahi orang sakit dalam tempoh waktu yang singkat. Jangan kita duduk terlalu lama, kita berbual dengan dia terlalu lama. Jangan kita mengharapkan sesuatu daripada dia. Ini sunnah Nabi. Ini yang Nabi buat. Ini siap tengok orang sakit, tiba-tiba tak ada TV kat situ pula. Ada bola sepak, dia pun sekali tengok. La ilaha illallah, orang tu dah sakit. Orang tu kata bila kau nak balik? Dah matilah. Kalau kawan-kawan rasanya dia dah halau dah. Orang tu sakit, dia nak berehat, perlukan rehat. Kita sebagai orang yang datang menziarahi ni, kita kena fikirlah. Janganlah kita ni kata orang tu mementingkan diri kita. Walaupun memang niat kita tu baik menziarahi, tetapi Nabi kata jangan terlalu lama. Yang kedua, wakillatus sahabi fil iyadah, dan mengurangkan bising semasa melawan orang sakit. Mengurangkan bising. Maksudnya janganlah bercakap terlalu kuat sangat, terlalu berlebihan sangat.
Orang yang sakit ni dia adalah menahan kesakitan, kita datang pula bising-bising. Sebab itu kalau dekat hospital dia tak bagi kan budak-budak naik kalau melawat orang sakit ni. Tengahnya kan dia tak bagi. Sebab apa? Sebab takut inilah mengganggu, bising. Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang dia tak faham. Dia kata, habis macam mana anak ni tak naik, macam mana tak boleh naik. Dia marah pula hospital, tak bagi budak kecil naik. Sedangkan adab yang Nabi ajar supaya jangan bising. Kemudian qala Ibnu Abbas berkata lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma kasura laghatukum wa ikhtilafuhum qumu anni. Nabi bersabda ketika sahabat-sahabatnya banyak membuat bising dan berselisih pendapat semasa mereka melawat baginda yang sedang sakit, maka baginda bersabda, bangunlah kamu semua, tinggalkan aku. Para sahabat Nabi ketika mana mereka menziarahi Nabi, dahlah Nabi ni sakit, para sahabat ni pula dia bising, dia boleh berselisih pendapat ketika itu. Maka apa yang Nabi buat? Nabi kata, bangunlah dan tinggalkan aku. Kalau kita pergi ziarah orang sakit, kalau orang kata dah kau pergi baliklah, maka faham-fahamlah yang kita ni telah mengganggu dia, bising. Dia rasa tak selesa dengan kita. Jangan salah faham tuan-tuan. Mungkin niat kita ni ziarah dia kan, lepas tu kita ni cakap macam contohnya lah, pergi ziarah orang sakit, pergi dengan kawan, dah orang tu sakit, dia menyembang pula 2 orang kat situ, 3 orang kat situ menyembang. Contohlah kan. Dan keadaan itu mungkin akan mengganggu orang yang sakit. Maka kalau orang yang sakit tu kata, dah kau orang kalau nak sembang macam ni, kau pergi balik. Maka baliklah. Jangan tunggulah balik. Jangan cakap, kau ni aku datang melawat, tak terima kasih. Kan, suruh aku balik pula. Kita kena faham lah. Baik, itu 2 lagi adab. Tadi kata Nabi, faqulu khaira, berikan ucapan yang baik. Yang kedua, Nabi kata apa? Pendekkan masa dulu, jangan terlalu lama. Dan yang ketiga, mengurangkan bising. Baik. Hadis yang ke-69. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul iyadah ajran sur'atul qiyami min 'indil marid. Cara melawat orang sakit yang lebih afdal pahalanya ialah segera meninggalkan orang sakit itu. Dia samalah tadi dengan jangan duduk terlalu lama. Nabi kata apa? Cara melawat yang lebih afdal, pahalanya yang baik, segera meninggalkan orang sakit itu. Kita datang ziarah tu, janganlah, biasa orang-orang kita Melayu ni kalau datang ziarah orang sakit ni mestilah bawa buah tangan kan, yang dibawa buah kan, dah kata itu memang adat kita orang Melayu lah kan. Kalau pergi orang sakit ni yang dibawa tu buah pisang, buah oreh,
Nasib baik tak bawa buah tembikai, buah durian, tak bawa. Dia bawa buah yang kecil-kecil kan, buah anggur. Orang sakit tu tengok je, geram dia. Yang datang tu, yang makan tu orang lain yang datang menawar dia. Kan? Orang lain yang datang ziarah dia, kau makan lah, orang bawa. Orang lain yang makan, orang sakit tu makan tak? Tak makan pun. Mungkin makanlah sikit kan. Tapi itu adab kita lah, orang Melayu kan biasa macam tu lah. Takkan nak bawa apa-apa nasi pula benda kan. Biasa yang kita bawa ialah buah-buahan lah. Kalau kita dah datang ziarah, kita bawa buah tangan, kita letak, kemudian kita tanyakan khabar dia, kemudian kita berilah dia ucapan yang baik, doakan dia, kemudian kita minta diri untuk pulang. Itu cara yang lebih afdal, cara yang paling baik. Okey. Baik, kemudian hadis yang ke-70, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebutkanlah kepada orang-orang kamu yang hendak mati la ilaha illallah. Ini bukan ziarah orang sakit, ini ziarah orang yang hampir meninggal dunia. Orang yang hampir meninggal dunia, kata Nabi, sebutlah kepadanya la ilaha illallah. Fa innahu ma min 'abdin yukhtamu lahu biha 'inda mautihi illa kanat zadahu ilal jannah. Kerana sesungguhnya tidak ada seseorang hamba Allah yang diberikan kemudahan mengakhiri keadaannya dengan kalimah itu semasa ia hampir mati, melainkan kalimah itu menjadi bekalannya ke syurga. Maksudnya bila kita menziarahi orang yang sedang nazak, yang hampir meninggal dunia, maka perbanyakkan kita sebut kepada dia la ilaha illallah. Kita pergi ziarah dia, kita kata ikutlah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebutkan pada dia, ajarkan pada dia la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan sebutan ataupun apa yang kita ajarkan kepada dia, mudah-mudahan dia mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah, maka ia menjadi bekalan dia untuk ke syurga. Baik, itu hadis yang ke-70. Itu melawat orang yang sedang nazak. Sebenarnya dalam adab-adab ketika menziarahi pesakit dan sebagainya, sebenarnya ada banyak lagi adab-adab yang lain. Tetapi saya menyampaikan berdasarkan kepada apa yang ada di dalam kitab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa ada di antara adab-adab yang lain yang boleh diamalkan, maka amalkanlah. Cuma yang saya beritahu ni cuma mungkin sedikit ataupun sebahagian. Berkata perkataan yang baik, memendekkan duduk, kemudian jangan bising, kemudian sebutlah, ajarkanlah kepada orang yang sedang sakit itu ataupun orang yang hampir mati itu kalimah la ilaha illallah. Itu baru 4. Mungkin ada adab-adab yang lain yang banyak. Saya cuma menyampaikan apa yang ada di dalam kitab ini, dalam hadis. Kalau rasa ada di antara adab-adab yang lain, tuan-tuan dan puan-puan pernah baca dalam kitab-kitab yang lain,
dan rasa boleh diamalkan, maka amalkan. Okay. Kemudian hadis yang ke-71 daripada An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadis yang sama daripada perawi yang sama, Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi Abu Salamah. Abu Salamah ni siapa? Abu Salamah ni siapa? Yang kita baca tadi ni Ummi Salamah. Habis Abu Salamah ni siapa? Suami dia lah. Wa qad syaqqa basaruhu fa'admadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah masuk menziarahi Abu Salamah. Rasulullah masuk untuk menziarahi Abu Salamah. Sedang mata Abu Salamah terbuka. Maksudnya Abu Salamah ni dah meninggal dunia dong. Kalau mata dia terbuka tu, biasanya kalau kita menziarahi orang yang meninggal dunia ni, kalau kita adalah saat-saat akhir nyawa dia dicabutkan tu, ada setengahnya memang mata dia akan terbuka, ada setengahnya mata tertutup, macam-macam lah, macam-macam, bergantung pada amalan kita lah. Tapi jangan kita ni memandai-mandai membuat andaian yang tak sepatutnya. Bila mana kita menziarahi orang yang sedang nazak, kita kebetulan berada di situ dan orang itu menghembuskan nafas dia yang terakhir kat situ, mata dia terbeliak, terbuka mata dia. Kita pun cerita dengan orang, kau tahu tak dia mata dia terbuka, apa benda lah tu yang ditarik nyawa tu, mesti sakit sangat. Kita jangan cerita buruk-buruk orang pada buruk si mati ni, orang yang meninggal dunia, jangan cerita pada orang lain. Okay. Jadi ketika Nabi menziarahi Abu Salamah, yang ketika itu Abu Salamah telah pun meninggal dunia, sedangkan mata dia terbuka. Kemudian apa yang Nabi buat? Wa qad syaqqa basaruhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya. Jangan tertutup kan? Dia sapu lah ke bawah. Kalau mata tu buka, dia sapu ke bawah. Yang mata dia tertutup. Kalau tak tertutup, dah tutup, tak boleh. Biarlah. Jangan pula dipaksa si mati tu tutup lah mata kau. Bodoh tonyok. Dah tak boleh lah. Tetapi bila mana orang yang meninggal dunia, kebiasaannya kalau mata dia terbeliak, terbuka, kalau ditutup kan, insyaAllah dia kan tertutup lah. Kebiasaannya. Tapi kalau ada berlaku sebaliknya, maka dia diam je lah. Biarkan. Kemudian summa qala, Nabi SAW bersabda, innar ruha iza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh apabila ia diambil oleh malaikat akan diturut oleh pandangan mata si mati itu. Maksudnya bila orang yang meninggal dunia dicabut roh dia, maka mata dia ni akan melihat, memerhatikan malaikat yang mencabutnya nyawa dia. Sebab itu mata dia terbuka. Bukan sebab yang lain. Bukan sebab dia jahat ke apa ke, tak. Kita jangan cepat mengukur orang ni mata terbuka jahat ni. Ketika mana malaikat cabut roh tu, dia melihat roh dan malaikat itu sedang mencabut rohnya tu, mata dia terbuka. Bila mana roh dah ditarik,
mata dia tu akan tetap terbuka. Maka tugas kita orang yang menziarahi, ketika mana kita lihat mata dia terbuka, maka tutupkanlah. Itu dia. Kemudian fadajja nasun min ahlihi, mendengar yang demikian, sebahagian dari keluarganya riuh rendah. Sebahagian keluarga siapa? Keluarga Abu Salamah. Bila mana mendengar Nabi kata macam tu, maka sebahagian daripada ahli keluarga yang berada di situ mulalah keadaannya riuh rendah, menangis dan menyebut-nyebut kemalangan yang mendukacitakan mereka. Maksudnya meratap. Meratap. Bila mana orang yang dah meninggal dunia ni, kita sebagai orang yang hidup, kita tak boleh meratapi orang yang telah pergi. Kadang-kadang meratapi itu terlalu melampau sangat. Menangis terlalu kuat, kemudian terjerit-jerit, menangis, tak terima dengan kematian itu. Seperti mana orang-orang yang bangsa lain. Ada satu bangsa ni lagi pula, kalau dah meninggal dunia mati, ayo amat. Itu betul-betul faham ni lah. Faham ni. Kalau orang bangsa lagi satu, pun lebih kurang juga lah. Cuma kita orang Islam ni, janganlah ikut seperti mana orang-orang yang orang-orang yang bukan Islam. Kita ni bila berlaku kematian, yang kita perlu buat, yang kita perlu lakukan adalah redha, terima kematian tersebut. Memanglah sedih, memanglah siapa yang tak menangis, tetapi jangan berlebihan. Kemudian faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Lalu Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menyebut-nyebut perkara yang buruk yang merosakkan kamu, tetapi sebutlah perkara-perkara yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat memohon supaya Tuhan kabulkan apa yang kamu katakan, baik atau buruknya. Summa qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sabdanya, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Nabi berdoa untuk Abu Salamah. Bila Nabi doakan untuk Abu Salamah, maksudnya apa kan? Apa yang Nabi doakan? Allahumma ghafir li Abi Salamah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa Abu Salamah. Bila Nabi doa kepada Allah untuk diampunkan dosa Abu Salamah ini, Allah ampunkan tak? Semestinya. Kemudian Nabi kata apa lagi? Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ini doa Nabi. Nabi doa pada Allah untuk Abu ataupun Abi Salamah. Wakhlufu fi aqibi fil ghabirin, dan jadilah sebagai gantinya untuk mengurus dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan. Maksudnya Abu Salamah ini meninggal dunia
dan dia meninggalkan keluarga, maka Nabi doakan untuk Abu Salamah, dan Nabi doakan juga supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga yang ditinggalkan. Maksudnya Ummi Salamah dengan anak-anak beranak dia lah. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunkanlah bagi kami dan baginya ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, dan lapangkanlah kuburnya serta berilah kepadanya cahaya yang menerangi kuburnya. Nabi doa untuk Abu Salamah. Doa Nabi dimakbulkan oleh Allah. Berbahagialah Abu Salamah mendapat doa daripada seorang Nabi. Doanya dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya yang menerangi kuburnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada orang yang meninggal dunia, maka doakanlah yang terbaik untuk dia. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Biasa kalau imam ada kematian, imam akan doa macam tu lah. Kalau tempat saya, tak bapak kasih lah, orang mungkin lain sikit kot. Kalau tempat saya, Allahumma ja'al qabrahu, kalau orang tu yang meninggal dunia si mati itu ialah lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur si mati ini salah satu taman daripada taman-taman syurga. Itu doa kita untuk si mati. Yang Nabi doa untuk Abu Salamah, luaskan kuburnya dan berilah cahaya yang menerangi kuburnya. Boleh juga kita doakan kepada orang yang meninggal dunia. Boleh. Kita boleh ambil doa Nabi ini untuk kita amalkan. Boleh ambil. Baik, penerangan dia sikit. Hadis-hadis yang tersebut menerangkan antara lain, yang pertama, bahawa orang-orang yang datang menziarahi orang sakit dituntut supaya berkata atau menyebut perkara-perkara yang baik sahaja. Itu adab yang pertama, berkata, menyebut perkara yang baik. Ulama hadis menerangkan bahawa di antara kata-kata yang baik itu ialah melipurkan hati orang yang sakit itu dengan menyatakan bahawa penyakitnya itu ringan dan akan cepat sembuh, serta tidak lama lagi ia akan beroleh sihat walafiat. Ni contoh ulama hadis kata, muhaddisin kata, di antara contoh ucapan yang boleh kita gunakan untuk orang yang sakit, kita boleh gunakan apa dia? Sabarlah, penyakit ni taklah berat sangat pun. Tak lama lagi sembuh dah ni. InsyaAllah. Itu ucapan yang di antara contoh ucapan. Kalau tuan-tuan maupun rasa ada ucapan yang lebih baik, terpulanglah. Yang kedua, semasa melawat, janganlah tinggal lama, kerana boleh jadi menjemukan orang sakit itu dan menyusahkan ahli rumahnya, kecuali orang sakit itu meminta supaya pelawatnya tinggal lama di sisinya. Pergi ziarah orang sakit, datang, bagi apa yang perlu, ucap apa yang perlu, maka balik. Melainkan kalau orang sakit itu kata apa? Saya minta diri dulu. Orang yang sakit itu kata apa? Alah, kejap lagi, duduklah dulu. Teman aku ni berbual. Maka boleh kita duduk. Jangan nak pula saya kata ustaz kata tak boleh duduk lama-lama. Taklah. Kena faham. Boleh duduk di lama, boleh duduk lama dengan
permintaan orang yang sakit itu. Kita minta diri, kita tengok, oh dah lebih kurang 15 minit ni, minta diri dululah. Saya pun ada kerja lain, contoh kan, orang yang sakit kata, duduklah kejap sangat kau ni, baru 15 minit. Contoh, maka kita duduklah. Jangan pula kata tak boleh, aku belajar kat masjid, ustaz kata jangan lama-lama. Dah ustaz juga salah. Kan? Boleh duduk lama atas permintaan orang yang diziarahi tersebut. Contohnya saudara mara kita ataupun ahli keluarga kita sakit, semestinya kita akan duduk lebih lama. Maka tu tak ada masalah. Jangan pula nanti ada ahli keluarga yang sakit, dia datang duduk sekejap, dia nak balik. Datang jauh-jauh daripada Kuala Lumpur, datang Pari Kasih, pergi ziarah. Okey, ni buah, aku doakan kau cepat sihat. Okey, balik dulu. Cepat kan? Duduklah dulu, makan ke apa ke? Tak boleh, ustaz cakap tak boleh. Kalau saudara mara ahli keluarga, itu lain cerita lah. Itu adalah dia punya, kata orang tu adabnya yang lain. Kemudian yang ketiga, cara menziarahi orang yang hampir mati ialah sunat disebutkan kepadanya kalimah la ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, hadirlah di tempat orang-orang yang hampir mati dan ingatkanlah mereka akan kalimah la ilaha illallah, kerana mereka nampak apa yang kamu tidak nampak. Orang yang saat dia hampir kepada sakaratul maut, maka dia nampak apa yang kita tak nampak. Contohnya macam tadi Nabi kata apa? Dia nampak malaikat yang sedang mencabut nyawa dia. Orang yang nak meninggal ni, dia nampak. Kita nampak tak yang berada di sebelah dia? Tak nampak. Kita duduk di sisi dia, kita ajar dia la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Kita tak nampak apa yang dia sedang nampak. Kalau kita nampak, agak-agaknya kita yang mati sebab. Contoh, sebab itu kita tak nampak apa yang dia nampak, maka kita sekadar mengajarkan kepada dia la ilaha illallah. Baik. Jadi saya rasa cukup sampai di situ untuk malam ini, berkenaan dengan beberapa adab yang boleh kita amalkan ketika mana kita menziarahi orang sakit, orang yang hampir meninggal dunia, ataupun orang yang telah meninggal dunia. Kalau ada adab-adab yang lain yang dirasakan sesuai untuk diamalkan, maka amalkanlah. Yang saya sampaikan ini cuma sedikit ataupun sebahagian sahaja. Jadi saya rasa cukup sampai di situ. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Jumaat. Saya gantikan kelas saya yang hari Isnin hari. Jadi sekian saja. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.